Alright. Okay, Akif, baca doa Akif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uhdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, you all sihat tak hari ni? Sihat tak? Alhamdulillah sihat. So saya harap semua orang sihat lah. Tak ada apa-apa masalah. Okay. So untuk hari ni kita akan sambung bab 6 iaitu sudut dan tangent bagi bulatan. So plan saya sebenarnya nak habiskan hari ni. Tapi kita tengok korang okey ke tak okey. Kalau rasa macam masih tak okey, kita tak buat test esok. Kita buat minggu satu lagi. Semuanya bergantung kepada you all lah. Kalau kelas lagi satu, kelas form 3 saya lagi satu, diorang dah test dah semalam. Tapi diorang dah cukup 4 kali kelas dah. Macam korang baru 2 kali kelas. So tak cukup lagi. Okay. Tapi kita tengoklah. Kalau you all okay, kita boleh buat test esok. Kalau tak okay, mungkin kita akan buat minggu satu lagi. Tengoklah macam mana, okay? Alright. So kita recap balik apa yang kita dah belajar dalam bab 6. So kita mula dengan 6.1 iaitu jenis-jenis sudut yang ada dalam bulatan. So kita ada berapa jenis? Ada 4 jenis sudut yang ada dalam bulatan. Yang pertama, kalau kongsi lengkuk yang sama, confirm sudut dia sama. Kena alert dengan lengkuk yang sama. Lengkuk sama, confirm sudut sama. Yang kedua, kalau lengkuk tu dia adalah faktor. Lengkuk ataupun sudut dia faktor, salah satu dia akan jadi faktor juga. Contoh kan, kalau kat sini. Kalau contoh lengkuk dia 2, satu lagi 2. So dia akan sama. Tapi kalau contoh lengkuk dia 6, dapat 40, ni pun 40, sama juga 6 kan. Kalau yang ni, contoh yang ni. Daripada 6, lengkuk 6 dia punya sudut 90. Lengkuk 2, berapa sudut dia? So 6 nak pergi 2 ni kena bahagi 3. Maksudnya 90 pun kena bahagi 3. So itu maksud faktor. Maksudnya kita boleh darab ataupun bahagi untuk dapat yang satu lagi. Contoh lengkuk awak bahagi 4. Maksudnya sudut pun kena bahagi 4. Kalau kata lengkuk darab 2. Sudut pun kena darab 2 juga. Dia mesti akan sama bila kita boleh faktorkan dia. Okey, so itu yang kedua. So next yang ketiga ialah sudut ada di pusat, 2 kali ganda sudut di lilitan dengan syarat mesti apa? Sudut dekat pusat, 2 kali sudut dekat lilitan dengan syarat apa? Mesti? Mesti apa? Dalam nota dah tulis dah tu. Mesti hanya boleh berlaku apabila ataupun mesti apa? Rules ni kita boleh pakai. Kaedah ni boleh pakai. Sudut dekat pusat, 2 kali sudut dekat lilitan. Kalau apa? Mesti duduk dekat lengkuk yang sama. Kalau ada pada lengkuk yang sama sahaja. Kalau lengkuk berbeza, boleh guna ke? Tak boleh. Contoh, kalau lengkuk yang berbeza kan. Okay, contoh saya bagi dua ni. Okay, satunya dekat sini. Satu lagi dekat sini. Nampak? Satu dekat pusat, satu dekat lilitan. Tapi dia tak kongsi lengkuk yang sama. Satu tu bermula kat sini, akhir kat sini. Ini lengkuk dia. Satu lagi tu bermula kat sini, berakhir kat sini. So sini lengkuknya. So ini lengkuk yang berbeza. So tak boleh pakai yang sudut dekat pusat 2 kali ganda sudut dekat lilitan. So tolong alert. Mesti guna lengkuk yang sama. Wajib guna lengkuk yang sama. Tak boleh lengkuk lain-lain. Okey. Dan yang keempat ialah theta ataupun sudut yang berdepan dengan diameter akan dapat 90 darjah. Macam mana kita nak tahu itu diameter? Dia mesti daripada lilitan ke lilitan melalui pusat. Wajib lalu pusat. Tak lalu pusat dia bukan diameter. Dia hanyalah perentas. Okey. Boleh ingat tak? Ingat lagi tak semua ni? 1 sampai 4 ni? Ada masalah tak?
1 sampai 4. Okey ke? Explain yang mana satu, Maisara? Okey. Okey, Ashraf. Okey. Saya ulang balik semua. Lupa balik. Ayo, baru belajar. Okey. So, dalam jenis-jenis sudut ada 4 jenis sudut yang awak kena tahu dan ingat dan hafal. Kena fahamlah sebenarnya apa cerita dia. Okey, yang pertama, kalau sudut tu ada pada lengkuk yang sama, dia akan dapat apa? Sudut sama ke sudut berbeza? Kalau sudut dekat lengkuk yang sama, sudut sama ke sudut berbeza, Maisara? Contoh ini satu, sini satu. Kalau macam ni. Sini 30. Dekat sini berapa? X berapa, Maisara? Kalau kat atas tu 30, X tu berapa, Maisara? 30. Macam mana awak tahu 30? Sebab apa? Sebab apa, Arisa? 30. Jangan main teka je. Mesti ada sebab. Sebab sama. Apa yang sama? Ya, sebab dia dalam lengkuk yang sama. Lengkuk tu apa? Ini. Dekat bulatan ni nama dia lengkuk. Kalau satu bulatan kita panggil lilitan. Tapi kalau sebahagian je daripada bulatan tu sikit-sikit, itu kita panggil lengkuk. Ini nama dia lengkuk. Ini adalah lengkuk. So kenapa dia 30 juga? Sebab dia kongsi lengkuk yang sama. Tengok dekat mana dia mula, dekat mana dia akhir. Okay, ini dia mula kat sini. Dan dia berakhir dekat sini. Yang lagi satu ni, dia mula dekat sini. Dan dia berakhir dekat sini. Nampak tak? Dia kongsi lengkuk yang sama. Tempat dia mula dengan tempat yang dia akhir adalah tempat yang sama. That's mean dia adalah lengkuk yang sama. Boleh faham tak, Maisara and Arisa? So, apa-apa bentuk, dia kongsi lengkuk sama je. Confirm dia adalah sama. Syaratnya, kongsi lengkuk yang sama. Okey, yang kedua iaitu kita cakap pasal sudut dan untuk sudut ataupun lengkuk yang sama ataupun faktor dia. Contohnya macam gini. Pakai highlight pula. Okey, saya ada satu bulatan. So, saya ada kat sini. Sini sudut dia 60, panjang dia 2 cm. Sini sudut dia 60, panjang dia tak tahu. So rasa-rasa berapa panjang dia ni? Berapa panjang dia ni? Tengok sudut dia. Sudut dia sama tak? Sama. So sebab itulah dia punya panjang pun sama. Bila sudut sama besar, panjang confirm sama besar. Walaupun ini kongsi lengkuk yang sama tak? Yang ni dia kongsi lengkuk yang sama ke tak? Tak. Satu dekat sini, satu lagi dekat sini. So lengkuk yang berbeza. Tapi sebabkan sudut dia sama ataupun sebab panjang dia sama, so dia jadi samalah. Okey, boleh faham? Untuk yang nombor 2 ni. Ada soalan? Okay, next. Saya tukar. Soalan yang macam sama. Saya tukar nombor dia. Okay. Satu ni sudut dia 80 darjah. Satu lagi kita tak tahu panjang. Yang ini 10 cm. Ini 5 cm. Okay. Ini kita boleh kaitkan dengan faktor. Okay. Boleh tak 10 jadi 5? 10 jadi 5, nombor tu makin besar ke makin kecil? Makin kecil. So kalau makin kecil, operasi darab ke operasi bahagi?
Operasi bahagi. So daripada 10 nak jali 5, kena bahagi berapa? Bahagi 2. So sebabkan panjang bahagi 2, automatically sudut pun akan bahagi 2 juga. So X sama dengan berapa? Tempat 10 darjah. Maisara, boleh tak Maisara? Boleh. So ini cerita pasal sudut sama, panjang sama ataupun faktor dia. Salah satulah sama ada sudut sama, panjang sama ataupun faktor sudut ataupun faktor panjang. Dia boleh tanya sudut dan dia boleh tanya berapa panjang. Bergantung kepada soalan. Okay, next yang ketiga ialah sudut dekat pusat 2 kali ganda sudut dekat lilitan. Kita tahu, okay, setiap bulatan mesti akan ada satu pusat dekat tengah. Ini hanya boleh pakai dengan syarat mesti apa? Mesti apa? Mesti berada di apa? Yang ni. Apa syarat dia nak pakai ni? Mesti apa? Dia hanya boleh pakai kalau apa? Kalau apa? Baru je cakap tadi. Kalau lengkuk yang sama sahaja baru boleh pakai. Okay, so now kita tengok ni. Lengkuk sama tak ni? Okay, kita tengok yang besar. Mula dekat sini, berakhir dekat sini juga. Okay, kita tengok yang kecil pula. Okay, mula kat sini, berakhir dekat sini. So, fungsi lengkuk yang sama tak? Lengkuk yang sama. So, kalau dekat sini 40, atas ni berapa? Kenapa sama pula 40? Tak. Bukan. Ini dekat pusat. Sudut di pusat 2 kali sudut di lilitan. Bukan sama. Yang sama tu kalau fungsi lengkuk sama saja tapi bukan dekat pusat. Apa dia? Berapa? Sudut dekat pusat 2 kali ganda sudut pada lilitan. Dengar betul-betul ayat tu. Sudut dekat pusat 2 kali ganda sudut pada lilitan. Siapa lagi besar? Dekat pusat lagi besar ke dekat lilitan lagi besar? Sudut dekat pusat 2 kali ganda sudut dekat lilitan. Siapa lagi besar daripada siapa? Dengar betul-betul ayat tu. Sudut dekat pusat 2 kali ganda sudut di lilitan. Come on class. Dekat pusat lagi besar kan? Sudut dekat pusat 2 kali ganda. So pusat tu 2 kali ganda. Pusat lebih besar daripada lilitan. Besar berapa banyak? Darab 2 kali. Darab 2. So berapa dekat lilitan? 20. Kan? 40 bahagi 2. Dapatlah 20 darjah. Ini kalau dia bagi dekat pusat dan dia minta dekat lilitan. Boleh juga kalau dia bagi dekat lilitan, contoh 30 darjah. Berapa dekat pusat? Kalau dekat lilitan 30 darjah, dekat pusat berapa? 60 darjah darab 2. Kena darab 2. 2 kali ganda. Okey, dapat tak? Dan yang terakhir ialah sudut yang bertentangan dengan diameter akan dapat 90 darjah. So contohnya macam ni. Okey, bulatan ini adalah pusat kan. So diameter mesti daripada lilitan ke lilitan melalui pusat. Mesti lalu pusat macam ni. Kalau tak lalu, kita tak kira sebagai diameter. Kalau macam ni, kira ke? Tak kira. Macam ni, kira ke? Tak kira. Kita tak akan kira. Dia mesti lalu dekat lilitan ke lilitan melalui pusat. Okay, so saya sambung bentuknya. Dan biasanya bentuk segitiga lah. Balik pula. So ini bentuk dia. So mana sudut yang berada di apa tu?
berhadapan dengan lilitan. X ke Y ke Z? Mana satu? Sudut yang berhadapan dengan lilitan. X ke Y ke Z? Assalamualaikum, saya masuk bersama lagi sebab laptop saya ada masalah. Siapa yang sudut berhadapan dengan diameter? Mana satu sudut yang berdepan dengan diameter? X ke Y ke Z? Okey, Arisa cakap Y. Lagi orang lain? X ke Y ke Z? Okey, Akil cakap Y. Lagi? Maisara? Ya, Y. Ini diameter. Berdepan dengan dia, inilah 90 darjah. So, automatically kita memang akan tahu Y sama dengan 90 darjah. Confirm. Ni memang confirm punya. So, itu adalah 4 jenis sudut dalam bulatan yang kita dah belajar 2 minggu lepas. Okay? Minggu lepas dan 2 minggu lepas. Okay. So, untuk hari ni, kita recap lagi tentang sisi 4 kitaran. Hari tu kita tak sempat bincang pun sisi 4 kitaran. Okay, apakah syarat nak cakap dia tu sisi 4 kitaran? Contoh kita nampak bentuk ni, oh ini sisi 4 kitaran ni. Ini bukan sisi 4 kitaran. Macam mana kita tahu yes dia adalah sisi 4 kitaran ataupun no dia bukan sisi 4 kitaran? Macam mana kita tahu? Dia sisi 4 kitaran ke bukan? Ada dua syarat dia. Line apa? Berapa banyak line? Sisi 4 kitaran mesti ada berapa line? Berapa sisi? Ada berapa sisi? Ada 4 sisi. Okey, cukup saja ke dengan 4 sisi? Apa rules yang kedua? Selain dia mesti ada 4 sisi, apa lagi? Apa lagi peraturannya? Selain daripada 4 sisi. Tengok balik dalam nota korang. Buka nota. Baca tulisan sendiri tu. Selain daripada dia ada 4 sisi. Apa yang sentuh bulatan tu? Dia punya apa? Kita panggil dia punya apa? Sudut, bukan sudut. Bermula dengan huruf B. Bucu. Okey, kenapa saya cakap kalau sentuh bulatan saja tak boleh terima? Okey, betul. Okey, kenapa tak boleh sentuh bulatan saja tak boleh terima? Contoh kan, kita ada satu bulatan. Okey, kita nampak ada satu sisi 4 kitaran. Okey. Satu bulatan ada sisi 4 kitaran tapi tak tahu lagi ni sisi 4 ke tak. So macam tadi Arisa cakap dia macam kotak. Okey. Kalau macam ni sisi 4 kitaran tak? Adakah ini sisi 4 kitaran? Ya ke bukan? Bukan. So ini bukan sisi 4 kitaran. Walaupun dia macam kotak, dia segi 4. Dia masih bukan sisi 4 kitaran. Okay, so Arisa cakap lagi. Dia ada 4 line kan? 4 line. So kita membuat ada 4 line. Adakah ada sisi 4 kitaran? Sisi 4 kitaran ke? Bukan juga kan? Kalau macam gini, sisi 4 kitaran tak? Alamak, tutup pula. Macam ni, sisi 4 kitaran tak? Bukan juga. Bukan sisi 4 kitaran juga. Okey, kalau macam ini, sisi 4 kitaran tak? Bukan juga kan? Kalau macam ni, sisi 4 kitaran tak?
Betul. So dia bukannya hanya 4 line, bukan kotak je. Dia mesti semua bucu. Kita panggil bucu. Sentuh dekat lilitan. Selagi tak sentuh lilitan, terlebih ke, terkurang ke, tak sentuh lilitan, confirm. Dia bukan sisi 4 kitaran. So itu yang kita kena tahulah macam mana nak tentukan. Yes, ini sisi 4 kitaran ataupun no, dia bukan sisi 4 kitaran. Okay. So first thing first, kena tahu dulu beza. Sisi 4 kitaran tu macam mana. Dia bukan bentuk kotak saja. Dia boleh jadi bentuk macam layang-layang. Asalkan ada 4 line ataupun 4 garisan dan 4 bucu kena dekat lilitan bulatan. Okey. Boleh faham pasal sisi 4 kitaran? Baru sikit je. Okey. So yang kedua pasal sisi 4 kitaran, macam saya Dato' cakap, jumlah sudut bertentangan ialah 180. Macam mana nak tentukan ini adalah sudut bertentangan dia? Saya cakap guna cara apa nak tahu sudut bertentangan? Tak semestinya ABC. Ni saya guna KL MN. KLM. Spiderman. Spiderman. Bukan Spiderman lah. Buat macam X. Betul. So buat X tangannya. Contoh kan. L ni kan dia nak bertentangan dengan siapa? Buat L tu. Okay. L ni dia bertentangan dengan M. K bertentangan dengan N. Macam tu. Buat X tu nanti. Buat gini boleh. Buat gini pun boleh. Benda bukan Spiderman lah. Ini orang panggil Ultraman kan. So buatlah macam ni ke. Macam ni ke. Ikut korang lah mana yang nampak. Okey. So sudut bertentangan akan dapatkan 180. Okey, contoh. Saya bagi K sama dengan 60. Berapakah N? N berapa? Screen tak gerak. Nampak tak saya tulis K dengan N tu? Arisa. Saya baru tulis K dengan N. Kalau K 60, N berapa? Berapakah N? Nampak kotak kosong? Cuba awak left lepas tu masuk balik. Orang yang nampak tak screen? Okay. Nampak kalau K 60, N berapa? Macam mana nak cari N ni? Macam mana nak cari N? Sudut bertentangan dalam sisi 4 kitaran jumlahnya ialah 180 darjah. Jumlah sudut bertentangan dalam sisi 4 kitaran 180 darjah. So berapakah N? Berapakah N? Macam mana dapat 60? 40. Macam dapat 40? Macam dapat 60? Berapakah jumlah hasil tambah sudut pedalaman? Bertentangan. K siapa bertentangan dengan dia? K siapa bertentangan dengan dia? K bertentangan dengan N. So maksudnya K tambah N sama dengan 180. L bertentangan dengan siapa? L bertentangan dengan M. So L tambah M sama dengan 180. Bila dia bertentangan, hasil tambah dia dapat 180. So boleh cari tak N berapa? Macam mana nak buat cari N berapa? Gantikanlah K tu dengan 60. Cuba kira. Orang lain pun kira juga. Ya, 120. Sebab apa? K tambah N kan 180. So K dah tahu 60. Tambah N sama dengan 180. So kita pindahkan 60. So jadi N sama dengan operasi apa? Pindahkan 60 jadi operasi apa? Apa simbol dia kalau kita pindah 60 tu? Jadi operasi apa? Tolak. So
Siapa tolak siapa? ...180 tolak 60. So N sama dengan 120 darjah. Boleh faham? Sayang? Okay, boleh Okay. Alright Okay, so kalau saya bagi M dia 30, L berapa? M 30, L berapa? L berapa? Cuba cari. Kalau M saya bagi 30, L dia berapa? Betul, 150 darjah. So itu dia punya game dia lah kita cakap kan. Sudut pedalaman hasil tambah dia 180 darjah. So lepas tu kita tambah lagi. Oh ada pula sudut peluaran dekat luar ni. Ada sudut peluaran ni. Dekat sini ada satu, sini ada, sini pun ada. Okay. So sini saya bagi nama dia MN O P Q R. Okay. So untuk dapatkan O, P, Q dan R ni, ini kita panggil sudut peluaran sebab dia dekat luar. Yang tadi sudut pedalaman kan? Ni sekarang sudut peluaran. Sudut peluaran dia akan sama sebiji dengan sudut bertentangan pedalaman. Okay. So tengok. P ni, siapa sudut pedalaman dia yang bertentangan? P siapa sudut pedalaman dia yang bertentangan? Dalam tapi bertentangan. Sudut apa? KLMN. P akan sama dengan sudut pedalaman bertentangan. Dia dalam tapi dia dekat depan. So siapa? Siapa sudut dalam P? P itu sudut luar. Siapa sudut dekat dalam P? P dekat luar kan sekarang kan? Siapa sudut dekat dalam P? Sebelah P siapa? N. Bertentangan dengan N? Iklan pula dah. M. M bertentangan dengan N? Tengok betul-betul. K. Akif. K tu bertentangan. M tu bersebelahan. So maksud dia, P ni akan sama sebiji-sebiji dengan K. Sebab apa? K ialah sudut pedalaman bertentangan. Dia dalam tapi berdepan dengan P. So macam mana awak nak buat? Kita tengok O pula. O sudut pedalaman dia siapa? O sudut pedalaman dia siapa? L. Bertentangan dengan L? M. So O tu akan sama dengan M. Kita cuba lagi. Kalau R akan sama dengan siapa? R sama dengan sudut apa? R sama dengan sudut apa? Bukan. Okey, Akil. Ya, betul Akif. N. Kenapa? Kita tak ambil sudut pedalaman Arisa. Bukan sudut pedalaman dia yang betul. Pedalaman dalam tapi bertentangan. Dalam tapi kena bertentangan. Ini R, dalam dia K. Tapi tak ambil K. Kita akan ambil bertentangan dengan K tu. Iaitu N. Boleh faham tak ni Arisa Aiman Sarah? Dalam tapi bertentangan. Bukan dalam dia. Dalam tapi depan dia. Okay. Last. Q. Q sama dengan siapa? Q akan sama dengan L. Pandai. Q akan sama dengan L. Sebab dia
dalam tapi bertentangan depan dia. Gitu. Yang penting korang ingat yang ni saja pun dah cukup dah. Hasil tambah sudut pendalaman sama dengan 180 pun dah okey. Kalau tahu yang ini lagi baguslah. Lagi mudahkan kerja. Tapi tak ada masalah. Boleh je kira kalau tak tahu yang sama tu. Okay? So boleh faham sampai sini? So siap tak ni? Contoh saya bagi ni. Siap ke tak siap? Dah salin kan? Seminggu dah tak buat kelas. Siap ke tak siap? Salin tapi tak siap lah tu. Orang lain? Belum lagi yang lain? Semua orang belum. Izrin dah tengok ke belum Izrin? Kelas sebelum-sebelum ni? Cikgu hari tu saya tak datang kelas. Lepas tu saya nak buat yang ni. Tapi sebelum ni saya dah. Kelas yang paling recent belum lagi. Okay. Cikgu hari tu saya tak datang kelas. Lepas tu lupa nak buat yang ni. Tapi sebelum ni punya saya dah okay. Okay, belum. Semua orang belum siap lagi. Nak kena telan ni semua orang ni. Okay. Tengok. Salin dah kan? Semua orang dah salin. Betul tak? Kan dah salin betul tak? Dah salin kan? Cuba korang buat sendiri. Okay. Semua dah salin kan? So saya bagi masa 5 minit paling lama untuk korang cuba siapkan sampai pukul 8.37. Cuba buat sendiri. Dia sama je macam atas ni tadi. Cuma bentuk dia ada yang berbeza sikit. Tapi still sisi 4 kitaran. Jangan risau. Okay, boleh Okay, cuba buat sekejap. 1, 2, 3 buat semua. Saya suruh cari X berapa, Y berapa. Tak siap kerja sekolah sikit je ni.
Okay, 30 saat lagi. Okay, done. Dah siap? Dapat buat tak? Dapat buat ke tak? Mak lah hilang lah pula. Tak, sebab tak faham. Lah korang ni banyak drama lah. Okay, ha. Dah baru seminggu tinggalkan kelas dah lupa dah. Tinggal kelas pun bukannya sebab saya saja tinggal kan, saya haji. Okay. So apa rules dia tadi? Apa rules dia tadi? Macam mana kita nak tahu dia sisi 4 kitaran? Macam mana kita nak tahu dia sisi 4 kitaran? Apa syarat sisi 4 kitaran? Ada 2 syarat sisi 4 kitaran. Semua bucu kena sentuh bulatan. Lagi satu. Rules yang kedua. Bukan. Yang kedua. Ni nak tahu bentuk je dulu. Bukan nak tahu apa ada dalam sisi 4 kitaran. Semua bucu ada sentuh apa tu? Lilitan bulatan. Lagi satu. Sisi 4 kitaran ada berapa garisan? Ada berapa line? Mestilah ada 4 line. So kena tahu juga tu. Semua bucu sentuh dekat lilitan bulatan dan mesti ada 4 garisan. So nombor 1 ni sisi 4 kitaran ke bukan? Ya ataupun tidak? Gambar nombor 1 ni sisi 4 kitaran ke bukan? Ya, dia adalah sisi 4 kitaran sebab apa? Ada 4 line. 1, 2, 3, 4 dan ada 4 bucu yang kena dekat lilitan bulatan. So confirm dia adalah sisi 4 kitaran. Okey. So itu kita baru tahu. Okey, ini barulah sisi 4 kitaran kan. Barulah boleh guna sudut bertentangan 180 darjah ataupun sudut perluaran akan sama dengan sudut pedalaman bertentangan. Okey. So ini dia punya soalan dia. Okey, boleh cari tak Y berapa? Macam mana nak cari Y? Macam mana nak cari Y ni? Tengok betul-betul. Y tu ada dalam bentuk apa? Selain korang nampak sisi 4 kitaran, ada nampak bentuk apa lagi? Selain sisi 4 kitaran. Bentuk segitiga. Satu segitiga berapakah sudut dia? 180 darjah. Segitiga ada berapa banyak sudut? Ada berapa banyak sudut dalam satu segitiga? Ada 3. Sekarang kita dah tahu tak sudut dalam segitiga semua? Selain Y. Tahu ke tak tahu? Ada 3. Kita tahu tak? Kita tahu tak 2 sudut daripada 3 sudut tu? Ada 3 sudut, hasil tambah 180. So kita tahu ada dah 2 sudut. Sudut apa dengan sudut apa?
Sudut apa dengan sudut apa dalam segitiga tu yang kita dah tahu? Ya, boleh cari tak Y? Pakai operasi apa? Operasi apa? Ya, tolak. Tolakkanlah. Apa tolak apa? Tolak apa? Cuba tulis jalan kerjanya. Apa tolak apa? $180 tolak 90 tolak 35. So dapatlah 55. Y sama dengan 55 darjah. Okay, so settle dah Y. Okay, so saya boleh padam segitiga yang pink ni. Okay, now kita nak cari X. Apa perkaitan X yang awak boleh kaitkan dengan teori segi 4? Sisi 4 kitaran ni. Okay, boleh kaitkan dengan sudut bertentangan tak? Ada tak sudut bertentangan bagi sisi 4 kitaran X tu dengan apa-apa? Kalau X ni sisi 4 kita sudut bertentangannya sini. Ini bertentangannya dengan sini. So ada sudut ke dekat sini? Bukan 55 saja, dia sampai sini. Okey. Dia masih sampai habis. Dan bukan X sahaja, X tambah 35. Tak boleh ambil segitiga, kena ambil segi 4. Sebab nak pakai bertentangan kan? So ada cukup tak? Cukup tak? Dekat Y tu. Ada tak lagi satu sudut dekat sebelah Y ni? Kita tahu ke berapa? Warna purple saya buat tu. Tak tahu, tak ada. Kita tak tahu sudut tu berapa. So selain kita boleh pakai dia adalah sudut pertentangan sama dengan 180 darjah, apa lagi kita boleh pakai? Satu lagi. Apa lagi? Yang korang duk pening-pening tadi tu. Apa lagi? Nampak tak ada sudut peluaran tak? Ada. So sudut peluaran 100 tu sama dengan siapa? Kata ibu pula. Adakah 100 tu sama dengan X? Cuba fikir. 100 ni sama dengan X ke? Dia sudut peluaran akan sama dengan sudut bertentangan pedalaman. So sudut bertentangan pedalaman untuk 100 adakah X? Adakah X sahaja sudut bertentangan pedalaman untuk 100? Tengok betul-betul. Macam mana? Bukan. Bukan 100 tu sama dengan X. Bukan. Tengok betul-betul. Tengok balik perkaitan ni yang kita buat tadi ni. Bayangkan 100 tu ada dekat sini. Ni 100 tu dekat Q ni kan. So Q tu sama dengan siapa? Q sama dengan siapa? Nombor dia sama dengan siapa? Q sama dengan L. Faham tak ni kelas? Sudut peluaran akan sama dengan sudut pedalaman bertentangan. Dalam tapi depan. Okay? Fahamkan ni kan? Q sama dengan L. Sekarang ni soalan saya, adakah 100 ni sama dengan X? Ya ke 100 ni sama dengan X? Je. Ya ke 100 tu sama dengan X sahaja? Bukan. Ya, 35 tu sekali.
So yang bertentangan dan pendalaman 100 ni ialah 35 dan X. Bukan X sahaja. Kalau X sahaja tak cukup lah. Kan? Mestilah dua-dua ni kita ambil. So 100 ni sebenarnya sama dengan, 100 tu sama dengan 35 tambah X. So nak cari X sama dengan? Buat operasi apa? Buat operasi apa Akif? 100 tolak 35. So X sama dengan 65 darjah. So tolong alert. Tengok betul-betul. Ni kita main sisi 4 kitaran. Bukan main segitiga. Walaupun dia bagi nombor dah kat sini 35. Janganlah tertipu. Still kita akan ambil dua-dua ni. Sebab dua-dua ni lah bertentangan pendalaman bagi 100. Faham tak kelas? Ada soalan? Okay. So next soalan nombor 2 pula. Okay. First thing first, kita kena check dulu dia sisi 4 kitaran ataupun bukan. Okay. So syarat dia apa? Mesti apa? Nak tahu sisi 4 kitaran. Ada 2 syarat nak tahu sisi 4 kitaran. Tadi. Biar kita ulang banyak kali. Ada 2 syarat nak tahu sisi 4 kitaran. Yang pertama, mesti ada berapa garisan ataupun line? Ada 4 line. So kita kira dulu. Betul ke ada 4 line ni? 1, 2, 3, 4. Okay, confirm ada 4 line. So selain daripada 4 line, apa lagi syarat yang kedua nak tahu dia adalah sisi 4 kitaran? Apa yang bersentuhan tu? Bucu. 1, 2, 3, 4. So ada 4 line, ada 4 bucu sentuh dekat lilitan. Confirm dia adalah sisi 4 kitaran. Lepas tahu dia sisi 4 kitaran, korang kena identify terus. Cari terus dia punya sudut bertentangan. Okey. 80 dia bertentangan dengan siapa? Dan kat mana satu? Saya bubuh warna Pink 1, purple 1. 80 bertentangan dengan siapa? Bertentangan dengan siapa? Pink ke purple? Buat huruf X. Buat huruf X. Buat huruf X. Cuba buat huruf X. $80 bertentangan dengan siapa? Okey, Akif cakap pink, Ashraf cakap pink. Lagi orang lain? Dah tukar fikiran. Akif dah tukar fikiran. Akif cakap purple pula. Lain, Maisara, Arisa, Saidatul, Izrin, Akil, Batrisha, Putri, Adam. Buat X lah. Bawa huruf X dalam tu. Okay, sekarang saya nak tahu 80 bertentangan dengan siapa kan? Okay, tengok Kita tak tahu 80 bertentangan dengan siapa. Cuba. Okay, betul ke 80 bertentangan dengan pink? Okay, kalau 80 bertentangan dengan pink, 2Y bertentangan dengan siapa? Dengan purple kan? Huruf X ke ni? Huruf X ke? Bukan kan? Bukan huruf X ni. 80 dengan pink tak huruf X, 2Y dengan purple bukan huruf X. Okay, kita tukar. 80 dengan purple, 2Y dengan pink. Huruf X tak? Nampak tak huruf X tu? Gitu buat dia. Tu saya cakap buat huruf X. Buat huruf X. Katalah macam ni tak boleh kan? Tak nampak lah cikgu kan? Korang lukis sikit. Ya boleh sebab dia dikira sebagai sisi 4 kitaran. Buat huruf X tu. Tips dia buat huruf X je. Kalau korang pening, buat huruf X. Janganlah pening lagi. Relax. Ni soalan ni famous tau. Soalan bentuk layang-layang ni. Okay. So kita dah tahu dah bertentangan dia siapa. Okay, cari siap-siap bertentangan dia. Okay, settle. Okay, now. X tu berapa? X berapa X?
Cuba jawab, siapa tahu X tu berapa? X tu sudut apa? Sudut pedalaman ke sudut perluaran? Sudut luar. So, apa perkaitan sudut luar dengan sudut dalam? So X tu akan sama dengan siapa? N lah, X lah. Dia sama dengan 80 sebab dia sama dengan sudut pedalaman bertentangan. So nampak tak X sama dengan 80? Jangan lambat lagi. Sekarang kena belajar betul-betul ni. Soalan lower form lah banyak keluar, Arisa. Okay, so settle. X sama dengan 80. Okay, Y? Macam mana nak cari Y? Macam mana nak cari Y? Adakah Y 136? Tengok betul-betul. Dekat sini apa? Y sahaja ke? 2Y. Kita nak Y ke nak 2Y? Nak Y je. 2Y ni operasi apa? 2 dengan Y operasi apa? Darab. So kalau pindahkan 2 jadi operasi apa? Bahagi. So bahagikan dia kira 68 darjah. So sekarang korang dah nampak dah. Cuma tak alert je. Tengok betul-betul. Kadang-kadang bukan dia bagi 2Y. Dia bagi 3Y, 4Y, 4X, 5X. Korang kena tahulah nak kena bahagi ke tak kena bahagi. Dia minta Y sahaja ataupun X sahaja. Dia tak pernah minta lagi 2Y ke 2X Okay, so settle sampai sini. Boleh faham sampai nombor 2? Ada soalan? Okay. Alright. Saidatul okey tak Saidatul? Diam dah Saidatul ni. Okay. Alright, next kita pergi nombor 3. So first thing first, kena tengok dulu. Ni sisi 4 kitaran ke bukan? Apa syarat sisi 4 kitaran tadi? Sisi 4 kitaran mesti ada 4 line lagi yang kedua. Cikgu berdasarkan soalan ke nak tahu dia punya kiraan tu tambah, tolak, bahagi dan darab. Maksudnya macam mana tu Izrin? Maisarah apa yang sentuh bucu Maisarah? Sentuh dengan bucu, apa yang sentuh dengan bucu? Macam mana tu Izrin? Tak faham. Cikgu berdasarkan soalan ke nak tahu dia punya kiraan tu macam mana? Ada formula kan? Tak ada formula. Topik ni tak ada formula pun, Izrin. Awak kena faham. Oh, kalau ini sisi 4 kitaran, kenapa sisi 4 kitaran? Sebab ada 4 line. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bucu yang sentuh lilitan bulatan. So, bila dia jadi sisi 4 kitaran, barulah kita boleh confirmkan nak guna yang sudut bertentangan 180 darjah, sudut perluaran sama dengan sudut pedalaman bertentangan. Dia tak ada formula pun. Dia awak kena faham cerita dia tu. Okay, Izrin? Tambah tolak tu kena faham cerita dia. Ada sometimes dia kena tambah dengan tolak. Ada sometimes kena darab ataupun bahagi. Macam 2Y tadi. Kena bahagi. Sebab apa? Sebab dia 2Y. Kita nak Y sahaja. Kalau macam ni tadi. 100 dengan 35 dengan X. Kita nak tolak sebab kita nak X sahaja. Sebab 35 tambah X tu sebenarnya 100. Okay? Izrin?
Cubalah buat banyak-banyak, nanti makin faham. Alright, so next ni nombor 3, confirm dia sisi 4 kitaran sebab dia ada 4 line dan juga dia ada 4 bucu yang kena dekat bulatan, lilitan bulatan. Okey, selain daripada kita nampak dia ada bentuk sisi 4 kitaran, selain tu ada bentuk apa lagi? Jadi saya repair sikit. Kita buat sambung je lah, senang. Saya repair sikit ni warna hitam. Selain daripada sisi 4 kitaran, segi 4, korang nampak bentuk apa lagi? Dekat sini. Ada bentuk segi 3. Ada berapa banyak segi 3? Ada 3. 3 segi 3. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ada 3 segi 3. Okey. Ada perasan tak ada satu jenis segitiga ni yang kita tahu nama dia? Segitiga apa? Kalau korang perasan. Ada segitiga apa tu? Kita ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Ada segitiga apa tu? Kon. Mana datang konnya kakak? Kon bentuk 3. 3 dimensi. Kon boleh pegang, segitiga tak boleh pegang. Kita ada 2 jenis segitiga. Segitiga biasa. Ada 3 jenis lah. Satu segitiga biasa, macam biasa. 4. Satu lagi segitiga bersudut tegak. Di 90 darjah ni nama dia segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak dia ada 90 darjah. Lepas tu kita ada segitiga sama sisi. Maksudnya sisi dia semua sama panjang. Kalau sini 2, sini 2, sini pun 2 juga. Dia ada line macam ni. Ni segitiga sama sisi. Kalau sama sisi maksudnya sudut dia semua sama. Kan 180 kan? So ada 3 sudut yang sama. So nak buat operasi apa? Sudut dalam segitiga 180. So ada 3 sudut yang sama. Nak buat operasi apa? Untuk dapatkan satu sudut segitiga sama sisi. Berapa sudutnya? Satu sudut dia berapa? Berapa darjah? Semua sudut kalau kita tambahkan dapat 180. Sekarang ni ada 3 sudut dalam segitiga yang kita tak tahu. Tapi dia segitiga sama sisi. Bila segitiga sama sisi, sudut dia semua sama. Berapa? 180 bahagi 3 lah. Bahagi 3. So dapat satu berapa? 60. Semua sudut dia 60 darjah. Ini segitiga sama sisi. Yang keempat ialah segitiga sama kaki. So kalau sama kaki maksudnya kaki dia je yang sama panjang. Bawah ni tak sama. So ini segitiga sama kaki. So untuk segitiga sama kaki, sudut dekat bawah ni akan sama. Kalau contoh sini 40, sini pun confirm 40 juga. Boleh faham tak ni? Ini jenis segitiga ni. Dah belajar waktu form 1 saya rasa. Okay. Alright. So korang nampak segitiga apa? Antara 3-3 ni lah. Kita tak ambil lah segitiga yang biasa ni. Antara 3-3 ni korang nampak segitiga apa yang ada dalam sisi 4 kitaran ni? Segitiga sama kaki. Pandai Arisa. Betul, nampak ada segitiga sama kaki. Okey, lupa pula nak buat dia punya sudut bertentangan. Okey, saya buat bertentangan ya. Okey, ini purple. Ini hijau. Ini pink. Ini hijau. Ada 2 lain. Okey. So, hijau ada 2 lah.
Okay. So yang purple satu line tu, dia bertentangan dengan siapa? Purple yang satu line tu dia bertentangan dengan siapa? Saya bagi nama huruf lah, senang. Banyak pula dah tulis kan. K, J, M, Q. Suka hatilah kan. K tu bertentangan dengan siapa? K bertentangan dengan siapa? Bertentangan dengan M. Bukan sama Ashraf, dia bertentangan. Kalau bertentangan, apa jadi dekat sudut dia? K tambah M 180 darjah. Bukan sama Okey. K tambah M sama dengan 180 darjah. Q bertentangan dengan siapa? Bertentangan dengan J. Okey, saya padam. So kita dah tahu ini bertentangan dengan ini bertentangan dengan ini. Nanti dalam exam buat je. Buat je pangkah ni. Jangan risau. Tak salah pun. Tak ada masalah pun Okay, so now kita nak cari berapakah sudut bagi X dan juga Y. Okay, macam mana nak cari sudut Y dulu? Saya rasa Y lebih mudah. Macam mana nak cari sudut Y? Nak cari apa dulu ni? Y ni sepatutnya sama dengan siapa? Saya bubuh balik hurufnya. Y itu sebenarnya akan sama dengan siapa? Adakah 30 je? 30 je? Tengok betul-betul lah, Kif. Ya, 30 dengan sebelah dia sekali kan? 30 dengan 100 tak? 100 tu dekat tengah tu. Tak ada kaitan pun kakak. Dengan sebelah ni yang tak cukup ni, yang tak ada apa-apa ni. So dia bersama. Saya pun bubuh lah. Garis samping ni saya bubuh sebagai tak tahu. Kan kita bubuh W lah. W. So sebenarnya Y tu sama dengan 30 tambah W. Boleh cari tak W tu berapa? Boleh cari tak W tu berapa? Tengok betul-betul. Boleh cari tak W tu berapa? Berapa W tu? Boleh cari W tu. Tengok betul. Berapakah W? 40. Macam mana awak tahu 40? Operasi apa awak buat dapat 40? Saya tak cakap salah. Saya cuma nak tahu macam mana awak dapat 40 tu. Betul. Ini sisi berada. Ini bentuk segitiga sama kaki kan? So segitiga sama kaki, confirm lah kaki dia dekat bawah ni. Sudutnya akan sama. So berapakah sudut untuk satu segitiga? 180 darjah. So 180 tolak 100 bahagi dengan 2. So dapatlah 40. So settle W ni kita dah tahu nombor dia ialah 40. Boleh faham tak sampai sini kelas? Okey ke? Boleh Okey. So sekarang boleh cari Y tak? Y berapa? Y berapa? Cari lah.
Cuba cari Y dapat berapa? Okey Ashraf. Dapat berapa Y? Kelas. Dah senang dah ni, tengok betul-betul. Tadi kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah Y tu sama dengan siapa. Sekarang tinggal kira sikit je. Untuk dapatkan Y tu berapa? Y sama dengan huruf apa tadi? Y sama dengan huruf apa tadi? Betul Akif. Y sama dengan huruf M. M ni, semua ni. So tahu tak berapa M sekarang? M40. Tengok betul-betul kakak. M tu berapa? Yang 40 tadi tu W. Sikit tu je 40. Bahagian pink tu je. Sekarang ni Y tu sama dengan purple M tu. M warna purple. Saya buat warna purple lah tu. So warna purple tu dia bahagian 40 je ke? Dia dekat 40 je ke? Ke dia termasuk sekali dengan 30? Masuk sekali dengan 30. Faham tak ni Arisa? Fokus Arisa. Ni Y kan? Padam pula dah. Ini Y. Korang semua dah tahu Y ni akan sama dengan M. Y sama dengan M. M tu bukan pink ni. Nampak ni saya buat garisan warna purple tu. Adakah dekat pink tu je? Tak. Ni dekat semua sekali ni lah. Semua sekali ni lah. Saya buat pekat-pekat dah garisannya. Ini So M tu berapa? M-nya berapa? Adakah 40? Bukan 40 saja. M tu berapa? M tu 30 tambah 40. Dapatlah 70. So Y sama dengan 30 tambah 40. Dapatlah jawapan dia 70 darjah. Faham tak ni? Astaghfirullahalazim. Hanyut dah. Habis dah baterinya sejam. Faham tak ni? Putri faham tak Putri? Izrin? Adam? Adam diam je daripada tadi. Akila? Faham tak? Maisara? Bukan 100 solat 30. Bukan. Tengok yang bertentangan. Y bertentangan dan pendalaman dengan M. Y tu memang sama dengan M. Korang dah tahu dah Y sama dengan M tu. Okey. Makan daging korban banyak sangat. Korang dah tahu dah Y bertentangan dengan M tu. Korang dah tahu dah Y tu sama dengan M. Cuma korang macam dah tahulah. Bela-bela gitu pula tak tahu M tu berapa. Cakap 40 lah, cakap 30 lah. Bukan. M tu 30 tambah 40. Okay, so now kita teruskan lagi. So sini pun kita tahu juga 40. Dekat pink ni 40 juga kan. Okay, now macam mana nak cari X? Macam mana nak cari X? X tu bahagian luar ni sahaja ya. Padam dia. So ini Q. Q sampai sini. X tu ada di sini sahaja. Warna hitam. X tu kat sini je. So X tu boleh kaitkan dengan apa? Saya boleh bagi clue, jawapan dia bukan sisi 4 kitaran. Apa dia yang korang boleh kaitkan? Bentuk apa? Ada nampak bentuk segitiga tak?
segitiga yang ini? Kita boleh cari tak berapa sudut dekat sini? Bukan Q dekat situ je. Separuh daripada Q. Tak sampai habis pun Q tu. Tak tahulah separuh ke tak. Kena kira dulu. Boleh cari tak berapa sudut dekat sini? Boleh cari tak sudut dekat situ? Come on class. Cuba fikir. Satu segitiga berapa sudut dia? Satu segitiga berapa sudut dia? 180 darjah. Segitiga ada berapa banyak sudut? Ada 3 kan? Okay, ini satu yang kita nak cari. Ini yang ke-2. Ini yang ke-3. Yang kedua, tahu tak berapa sudut yang kedua? Berapa sudut yang kedua? Berapa, Akil? 70 kan? Ni kita tahu sudut dia 70 darjah. Nampaklah kat situ 30 tambah 40 tu. 70 darjah lah kan? Jadi kita tahu dia 70 darjah. Tahu tak sudut yang ketiga berapa? Empat puluh darjah. Boleh cari tak sudut yang pertama? Apa jalan kerja dia untuk cari sudut yang pertama? Apa jalan kerjanya? Ya, 180 tolak 70 tolak 40 dapat berapa? 70 darjah. Okey. So itu 70 darjah kan? Apa hubungan sudut yang pertama ni dengan X? Apa hubungan dia ni? Apa ni? Apa nama dia? Apa ni nama dia ni? Sudah. Apa nama dia? Ni nama dia apa? Ni nama dia apa ni? Apa nama dia? Apa nama dia? Ni, nampak saya lukis sebelah dia. Apa nama dia? Ni korang panggil apa? Saya lukis apa ni? Satu apa? Garis. Garis apa? Garis lurus, garis lurus. Berapakah sudut untuk garis lurus? Berapa sudut satu garis lurus? 180. So sini kita dah tahu 70. Boleh cari tak X tu berapa? Boleh cari tak X tu berapa? Berapa? Ya, 180 tolak 70. Dapat berapa? 110 darjah. X sama dengan 110 darjah. Korang bukannya belajar topik ni
Kan belajar sistem empat kitaran, fikir sistem empat kitaran je. Tak. Belajar pasal apa tu? Sudut dalam bulatan, sudut dalam bulatan je. Tak. Bukan macam tu cara dia. Belajar ni kena ingat balik yang lepas apa dia. Oh, segitiga 180. Oh, segitiga sama kaki. Sudut dekat kaki dia sama. Oh, segitiga sama sisi. Sudut semua sama. Garis lurus 180. Sebab itulah. Bukan bermakna macam, okay, relax lah dulu kan. Tak boleh. Kalau main-main daripada sekarang, tengoklah nanti nak SPM kan. Nak cari balik daripada form 1 sampailah ke form 4 tu, sampai ke form 5 tu, menangis lah korang. Kalau baru nak fokus. Lagi dah tak ada siapa nak ajar dah lepas tu. Orang semua sibuk nak kerja syllabus dah. So jangan main-main. Tengok betul-betul. Okay, boleh faham tak apa kita belajar hari ni? Sisi empat kitaran. So you all kena tahu. Okay, sisi empat kitaran berapa? Macam mana nak tahu? Sudut bersebelahan dia siapa? Sudut peluaran dia siapa? Kena tahu yang tu. Boleh Orang lain boleh tak? Adam? Okay. Arisa dah. Izrin? Akif? Akillah? Akil? Rasa boleh. Izrin nama dah tak masuk kelas Izrin ni. Okay. Okay, now saya bagi take 5 sekejap. Sekarang pukul 9.18. So pukul 9.23 tolong masuk kelas balik untuk kita cuba buat latihan. So conclusion dia minggu depan saya tak buat test lagi dah. Maksudnya esok lah. Esok saya tak boleh nak buat test lagi. Sebab kita ada lagi satu lagi 6.3 tangent kepada bulatan tak habis lagi. So tak boleh buat test minggu satu lagi So minggu depan pula dah esok lah minggu depan tu. Esok kelas macam biasa je. Okay. Esok kelas macam biasa. Okay, so boleh take 5 sekejap. Sampai 9.23. Kenapa sedih pula Maisara? Drop? Penat je ajar. Apa yang susah sangat tu Maisara? Bab 3? Matematik pengguna? Kan? Bab 3? Yelah matematik pengguna. Tu kena buat soalan banyak kali Maisara. Tak boleh buat apa matematik pengguna tu. Tapi bab 1 dengan bab 2 senang. Sepatutnya boleh skor. Bab 3 formulanya sikit je. I sama dengan PRT. Lepas tu formula yang susah tu. Formula bagi kan dalam exam kan? Betul tak? Formula diberi je dalam exam. Awak yang kena tahu nak pakai formula mana. Ada biasanya ada bagi. I sama dengan PRT tu bagi. MV pun biasanya bagi. Cuba awak tengok balik paper awak. Tak bagi ke? Yo. Tak boleh. Sepatutnya kena bagi formula. Study lebih sikit lagi. Ni nanti form 4 nak ambil aliran apa lagi kan? Kena buat elok daripada sekarang. Jangan menyesal tiada guna pula. Jadi C. Tak apa, ada masa lagi Maisara. Jangan putus asa.
Alright. Okay, so now, kesian. Kesian kat orang Akif. Dah dapat markah belum? Exam mat. Ada sesiapa lagi tak yang dah dapat markah? Kalau korang boleh share paper lagi bagus lah sebenarnya. Kita mungkin boleh bincang dalam kelas kan sambil-sambil. Dah, teruk juga ke? RM40 je sebelum ni? Weh, jauh ni jatuh. Izrin dah dapat berapa? Lain kali cerita. Akif? Maisara sebelum ni berapa Maisara? 61 daripada sebelum ni? 81. Oh, asal korang ni jauh sangat ni? RM27, dulu 12. Naik sikit lah Izrin. Aduh, asal lah korang drop ni? Saya rasa form 3 lah sebenarnya syllabus yang paling senang daripada form 1 dengan form 2. Sebab apa? Form 1 dengan form 2 syllabusnya panjang. Form 3 ni pendek je. Korang kena fokus lagi, fokus lagi. Boleh lagi. Boleh polish lagi. Bab 1 dengan bab 2 senang kan? Bab 3 je yang susah sikit sebenarnya. Lepas tu nanti, bab 4 dah senang, bab 5 senang, 6 senang, 7, 8, 9 semua dah senang dah.
Dugaan form 3 ni satu je, bab 3 je. Yang lain dia senang. Minum air zam-zam. Okey. Dah. Cukup. Habis betul. Apa yang betul Putri? Kena study hard. Betul, kena study hard. Sometimes orang, bukan semua orang tu gifted untuk saya cakap ada orang dia tak payah study beria pun dia boleh pandai. Ada orang dia kena betul-betul berusaha kan. Buat nota, buat latihan sampai 100 soalan bla 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 kan. Buat paper sampai 20 paper, 30 paper, 5 6 paper kan untuk study baru dia boleh dapat A tu. Ada orang tak perlu. Ada orang pula dia tak boleh buat banyak sangat nanti dia tak faham. Lagi merepek, dia kena buat sikit-sikit je. Tu study smart pula. Lain cerita. Korang kena identify sendiri. Diri aku ni study hard ke, study smart ke memang gifted. Kalau tak dapat A tu maksudnya tak gifted lah kan. Memang kena study. Okay, study lagi. Okay, dah. Habis cerita. Okay, so now tolong buka buku fokus. Practice 6.2. Okay, kita buat daripada soalan nombor 1 sampai nombor berapa yang boleh lah. Okay, tapi kita buat sikit-sikit je. Okay, so tengok dulu soalan nombor 1. Saya nak korang cuba dulu. 1 jawab 1A dengan 1B. 2, nombor 2, 2A dengan 2B. Sorry, bukan 2A, 2B. B dengan C. Okay. Nombor 3, saya nak you all jawab. 3 C dengan D. Cukup lah sampai situ. 1, 2, 3 je. 1 AB, 2 BC, 3 CD. Nampak tak saya tanda tu? Boleh nampak kan? Okay, so saya nak korang buat 6 soalan sekarang. So saya bagi masa, kenapa saya suka bagi korang masa untuk buat? Saya nak you all cuba. Janganlah saya bagi masa kan. Bagi masa 10 minit, cuba buat. Jangan termenung je kan. Pergi buat tu, buat ni, janganlah. Cuba buat sendiri. Kadang-kadang korang macam tak yakin. Tapi lepas dah buat tu, rupanya betul aku ni kira. Tapi bila tak cuba, tunggu cikgu suap je. Sampai bila lah tak dapat kan? Cuba dulu. So nombor 1 A dengan B, baca betul-betul soalan minta apa. Lepas tu nombor 2 B dengan C dan nombor 3 C dengan D. A, B, B, C dan C, D. Okay, so saya bagi masa. Ni sekejap je, 2 minit. Okay, 10 minit lah. Cuba 10 minit sampai pukul 9.40. Jelas tak arahannya? Boleh faham? Okay, boleh mula sekarang. 10 minit bermula sekarang.
Okay, seminit lagi. Boleh ke? Dapat siap tak sampai nombor 3 D? Zoom in sikit dia blurry. Izin tak ada buku ke? Izin tak ada buku ke Izin? Okay. Okay, saya tambah lagi 5 minit. 5 minit lagi. Make sure siap 5 minit lagi saya tambah. Siapa yang dah siap boleh angkat tangan. Kalau ramai siap kita bincang lah. Siapa yang dah siap boleh angkat tangan. Beli Izrin, beli. Kita dah sampai bab 6 dah ni. Nanti beli, awak boleh buat latihan dalam buku tu. Tengok soalannya betul-betul, okay? Okay. Nak link bagi tahu, saya boleh bagi linknya. Link Shopee. Kat kedai buku dah tak ada dah buku ni rasanya. Okay, 5 minit sampai 9.45. Lepas tu kita bincang terus. Siapa dah siap boleh angkat tangan.
Okay. Dan? Okay, Akif dah siap lagi. Saidatul tak siap ke Saidatul? Saidatul, Putri, Batrisha. Batrisha pun diam banyak hari ni. Dah siap ke? Belum lagi. Sampai soalan nombor berapa dah Saidatul? Tinggal 3 dijab, okey. Tinggal lagi 2. Okey. Maisara tak ada buku ke Maisara? Maisara pun tak ada buku ke? Ada ha. Kenapa salin soalan? Tak payah salin soalan kakak. Terus buat je. Ha, salin soalan memang tak cukup le masa. Jangan salin soalan. Tak payah salin tau. Tak nak pening kepala. Tak apa, tak payah. Awak nak guna lagi ke buku ni tahun depan? Ada adik ke Maisara? Ada adik? Ha, tak payah salin, tak payah salin. Terus conteng je dekat soalan tu. Pakai pensel lah, jangan pakai pen. Ha, buat latihan ni pakai pensel saja. Tak payah pakai pen lagi, okey? Nanti exam baru pakai pen. Tak payah salin soalan, okey? Alright, so kita boleh bincang dah kot saya rasa. Sebab takut tak cukup masa. Ni soalan basic ke? Ya, sangat basic. Ha, itu yang saya boleh cakap. Bukan basic je, sangat basic. Ni basicnya. Dia tak campur lagi semua. Ha, boleh nanti waktu last kali kita belajar, lepas tangent kepada bulatan, dia akan campurkan sudut dalam bulatan, sisi 4 perkitaran dan juga tangent kepada bulatan. Dia akan gabungkan tiga-tiga ni dalam satu soalan. Ha, so lagi susah lah. Kan? Ni dah mudah. Okey, tak apa. Kita bincang untuk 6.2 soalan nombor 1A dulu. So untuk 1A dia cuma minta you all cakap sini sisi 4 kitaran ke bukan? So apakah syarat sisi 4 kitaran? Mesti apa? Macam mana kita nak tahu? Ya, ini adalah sisi 4 kitaran. Dia mesti apa? Empat line. Lagi selain 4 line? Mesti? Ada? 4 bucu yang kena lilitan bulatan. Kan? Okay, so A ni. Sisi 4 kitaran ke bukan? A, 1A. Ya ataupun bukan? Ya, betul. Sebab apa? Dia ada 4 line tu kita panggil 4 sisi lah. 4 sisi dan keempat-empat bucu kena pada lilitan bulatan. So itu dia punya justification lah ataupun alasannya kenapa. Okay, B. Sisi 4 kitaran ke bukan? B. B bukan. Sebab apa? Hanya 2 bucu saja yang kena dekat lilitan bulatan. So bukanlah. Okay, so settle untuk 1A dengan 1B. Senang sangat. Okay, next nombor 2. Cari nilai X dan Y setiap rajah yang berikut. Okay, so first thing first saya suruh buat apa? Nampak je segi 4, kena check dulu dia sisi 4 kitaran ke bukan. So soalan B ni, sisi 4 kitaran ke bukan? 2B, sisi 4 kitaran ya atau bukan? Ya, yes, sisi 4 kitaran. Yang kedua, kena buat apa? Lepas dah check dia sisi 4 kitaran, kita tengok siapa sudut bertentangan dia. Okey. Nak buat macam mana nak tahu sudut bertentangan? Pakai huruf apa? X. So ini adalah sudut bertentangan dia. Apakah yang berkaitan dengan sudut bertentangan ni? Dia nak bagi tahu apa? Setiap sudut bertentangan kalau ditambah jadi berapa? 180 darjah. So boleh cari tak X? Nak buat operasi apa? Tolak 180 tolak 102. So X sama dengan berapa? 78 darjah. Okay, now Y pula. Y bertentangan dengan 74. Y sama dengan 180 tolak 74. Y sama dengan
106 darjah. Itu sahaja jalan kira dia. Okay. So ini untuk huruf B, nombor 2B. So now kita pergi 2C pula. Tengok dulu, betul ke soalan ni sisi 4 kitaran? Adakah ada sisi 4 kitaran? Ya ataupun bukan? Owi. C ni sisi 4 kitaran ke bukan? Ya, sisi 4 kitaran. Lepas tu nak tentukan apa? Sudut bertentangan pakai huruf X. Ini berapa ni? Berapa sudut tu? Ya, 90. Ada kotak kecil ni maksud dia 90 darjah. Okey, boleh cari tak X? Macam mana nak cari X? Apakah jalan kira dia? Cuba tulis sikit. Kita nak X ke nak 3X? Nak X sahaja. So sekarang berdepan dengan dia adalah 3X. So kita cari dulu 3X. 180 tolak 90 sama dengan 3X. 180 tolak 90 dapat berapa? Sikit dong. 90. So 90 sama dengan 3X. Kita pindahkan 3 jadi operasi apa? Bahagi 3. So X sama dengan 30 darjah. Gitu. Kena alert 3X ke X. Okay, now kita cari Y pula. So cari Y 180 tolak 94 sama dengan 2Y. 190 pula dah. 180 tolak 94 dapat 86. 86 sama dengan 2Y. Kita nak Y sahaja. Y sama dengan 86 bahagi 2. Y sama dengan 43 darjah. Okey, so setakat ni okey lagi tak sampai soalan nombor 2? Masih boleh buat? Okey, ada sesiapa yang ada masalah tak boleh buat? Tak faham ke tersalah kat mana? Boleh cerita sebelum kita teruskan. Okey, boleh So tak ada masalah nombor 2. Okey, now kita pergi nombor 3 pula. So cari nilai M dan N dalam setiap rajah yang berikut. So dekat sini saya suruh buat nombor C dan D. Okey, tengok dulu dia sisi 4 kitaran ke bukan ni? Sisi 4 kitaran, ya atau bukan? Soalan C. Ya, dia adalah sisi 4 kitaran. Nampak tutup pula. Sisi 4 kitaran. Lepas tu kena buat apa? Cari dia punya sudut apa? Sudut? Apa nama sudut tu? Sudut bertentangan guna huruf X. Okay, so kita tahu kat sini sudut bertentangan dia, sini sudut bertentangan dia. Okey. 2M sama dengan berapa? 2M sama dengan 96. Terus sama dengan 96 sebab dia pedalaman bertentangan. So sebab tu dia sama. So M sama dengan 48. Gitu. Okay, boleh? Okay, now kita tengok 3N pula. 3N sama dengan siapa? (114). N sama dengan 114 bahagi 3. N sama dengan 38 darjah. Okey, ni adalah soalan yang terakhir. Korang ramai sangkut kan? Okey, kita tengok dulu. Ni sisi 4 kitaran, ya atau bukan? Ya ke tak?
Ya, ni adalah sisi 4 kitaran. Okay, now kena buat dia punya sudut bertentangan. Okay, ni sudut bertentangan dia. Ini sudut bertentangan dia. Tak apalah, tambah je lah macam ni. Boleh je. Okay. 71 tu sama dengan siapa? 71 tu sama dengan siapa? Tengok 71 tu sama dengan siapa? Adakah N sahaja? N tolak 10. So macam mana nak tinggalkan N sahaja? Nak pindahkan siapa? Pindahkan 10. Jadi operasi apa? Tambah 10. So N sama dengan 81. Apa yang sangkut ni? Boleh tak? Okay, next. 116 sama dengan siapa? (116) sama dengan siapa? M tambah 30. Kita nak M tambah 30 ke kita nak M sahaja? Nak M sahaja. So pindahkan 30. Pergi belah sini jadi operasi apa? Tolak 30. So M sama dengan 86 darjah. So inilah jalan kerja dia. Boleh faham tak ni kelas? Hari ni kita belajar apa? Boleh Okay, homework. Saya nak korang buat nombor 5. Esok nak bincang ni, make sure siap Nombor 5 dan nombor 4 dan nombor 5. Nombor 4 dan nombor 5 Tolong buat nombor 4 dan nombor 5. 2 ni je homeworknya. Please buat. Esok kita nak bincang. So esok kelas kita macam biasa 8.30 sampai 10.30. Harapnya korang boleh punctual lah. Bagus lah hari ni, saya suka.